Sebab itu saudara, saya katakan orang yang warak bukan sekadar dia meninggalkan haram dunia, syubhat dunia, bukan perkara makruh dunia pun ditinggalkan. Dia takkan buat perkara makruh, dan Allah menggantikan dia lebih baik. Ini janji yang disebut oleh Nabi SAW. Siapa yang tinggalkan dunia kerana takutkan Allah, Tuhan ganti lebih baik. Selalu tinggalkan seorang wanita yang pada asal saya berkenal ni sebagai isteri, tapi tak ada agama. So bimbang dia akan didik anak-anak selesai songsang. Seorang perempuan melihat seorang lelaki, dia punya pendapatannya Masya Allah, dia kerja pun Masya Allah, keretanya pun Masya Allah, tapi kita perempuan ini melihat lelaki ini tidak ada agama, dibimbang dia nanti akan disesatkan, anak-anak nanti akan disesatkan. Ditinggalkan lelaki ini kerana Allah. Biarlah tak dapat naik, tak dapat kemewahan, tak apa, asalkan agama selamat. Tuhan gantikannya suami yang lebih baik, Tuhan gantikannya isteri yang lebih baik. Yang tu yang masalah kita. Allah nak tolak suami kaya ni, ayah pun serupa sama, ambil lah, tengok tu kaya dia, ambil je. Agama tak berkedian. Kemudian saudara, apa kata Nabi? Fasfar bizati din taribat yadak. Utamakan agama dalam memilih jodoh. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kaya tapi akhirnya menyesal, hidup derita. Suami tak sembahyang, suami teguk arak, menari dengan perempuan lain, sekian-sekian Allah. Kita mula rasa betapa bahaya dan betapa menyesalnya kita tak letakkan agama di hadapan. Mak mertua yang mengidam bulan-bulan menantu king duit, rupa-rupanya menantu hantu ni lagi dahsyat, yang tak ada agama. Bukan duit yang kita dapat, duit kita pula dia ambil. Saudara, banyak berlaku dalam masyarakat. Oleh sebab itu, seorang perempuan yang tolak pinangan seorang lelaki kerana agama, walaupun lelaki ini dari sudut material ada belaka, dari sudut wajah pun ada, Allah gantikan suami yang lebih baik. Seorang lelaki yang tolak perempuan, tak nak perempuan ini kerana agama, walaupun perempuan ini ada semua melainkan agama, dia ada jawatan, dia ada harta, dia ada sekian, mak mertua dia pun kaya sekian-sekian, tapi kerana bimbang agama, Allah gantikan dia wanita yang lebih baik. Sudah pegang benda ni. Apa yang kita buat kerana mencari keredaan Allah, Tuhan akan ganti yang lebih baik. Tetapi sebaliknya, maka kita akan mendapat musibah dengan apa yang kita cintakan.